dengan kita punya segmen paling best hari ni, paling menarik. It's called Action Memek Muka Paling Cun Melecut. Macam mana nak main dia? I akan bacakan apa action yang diorang kena buat. Okay? So, diorang ada 10 seconds saja untuk pilih props yang ada dekat sini sebelum diorang lakonkan. And syaratnya diorang tak boleh tengok muka masing-masing masa tengah bersiap. Bila dah tekan loceng tu, barulah kita tengok. And siapa yang paling banyak gelak ataupun siapa yang gelak, dialah pengalahnya. Pengalah. Dialah yang paling galak. Okay. So, korang dah faham macam mana nak main dia? InsyaAllah. I'm gonna read it out and then you guys have to decide lah nak props macam mana apa semua. So, kita punya round 1 berbunyi macam ni. Situation dia. I baca situation. Mak bismillah. Player dia adalah Nadia untuk this round. Okay. Nadia baru bangun ya. Dia baru bangun. Baru bangun tidur. Lepas tu dia nak ambil gambar pasport. Syaratnya dia nak kena buat lawa foto dia tu. Mukanya nak kena lawa baru bangun tidur. Silakan. Lawa lah. Lawa. Lah, pergi ambil. Pergi ambil prop. Pergi ambil prop. So, I tutup mata ni? Ya, dekat. Tutup mata. Panas saja. Okay. Gelak. Gelak pula. Dia gelak. Kuku Kalau kita gelakkan diri sendiri macam mana? Tak apa, gelakkan diri sendiri tak apa. Okay. Dah 10 saat ke? Dah lah. Okay. Belum. Belum Sikit lagi. Come on. Sabarlah. Take your time. Sure. Take your time. Jangan rupa orang baru bangun tidur tapi dia nak ambil gambar pasport. And she gotta be serious. Tak boleh gelak Tak boleh gelak lah. Okay. Bila I tekan loceng, maknanya dia punya opponent boleh tengok, boleh pandang. Okay? Munda ready-nya? Dah. 1, 2, 3. She nak ambil gambar pasport, dek. Lah, gelak tak nak keluar suara tu. Dia nak menang juga tu. Okay. She masih bertahan lagi. Okay. So, dah habis dah. Ni kita buat round 2. Round 2, you will be the player. You will be the player untuk round 2, okay? Kuku I jatuh. Okay, tak apa. Kuku jatuh pula. Kuku jatuh. Kejap lagi kita cari lah Jadi game keempat. Okay. Round kedua. Kawan you, macam tak berapa nak sebut lah benda ni, tapi kawan you kentut kuat dalam lift. Tapi semua orang tengok you. How? You got 10 seconds, you don't want to take any prop. Okay. Your friend in the lift, Okay. she kentut. So kuat. But everybody look at you. Sekejap, you think how you want to do, I kasih you time. I kena tengok dulu first. Okay. Kejap, what is going on? Expression. Tapi ni semua? Kalau you rasa perlukan perlu, ke? boleh. Kalau you rasa tak nak, it's okay also. Yeah, Because I also don't know what kind of prop you want for kentut. I don't know. Okay? Are you ready? Okay. Panas sana. Oh, sorry lah. Tak nampak. Panas sana. Betul lah. Okay. So, memang Kamu kena buatlah gaya tu nanti Okay. Dah siap belum? Nak kena siapkan. Kena siap now? Tak? Takkanlah besok, dek. Halah. Saya kan dengan masa mula 10 saat. Dah 10 saat dah. Ya. Panas sana. Tak nampak. Sumpah tak nampak. Okay. Okay, situation dia Okay. 1, 2, 3. Kawan you kentut kuat dalam lift tapi semua orang pandang you. Wow, hebat mau boleh tahan Boleh keras. She hati kering rupanya. Okay. Aku pengalah lagi untuk kali ni. Saya rasa korang kena tambah dengan lakonan sekali. Betul. Betul. Betul kot. Buatlah. Tapi dia ni memang dia gigit lidah tu. Okay, round 3 Alright. Round 3 kita balik pada Nadia pula. Okay. Mu tengah live dekat TikTok. Okay. Okay? Tapi filter muka sengit tu tersangkut. Tak boleh nak off je. Aduh, drop. Yolah. Okay. Berfikir macam mana mu nak buat. Nak props ke tak nak props ke tak kisah. Janji begitulah. Okay. Sekejap lagi aku bacakan balik supaya mu boleh mendalami watak itu. Okay. 1, 2, go. Okay. Decide. Filter tu sengit kenyang. Filter sengit ya. Okay. Boleh. Okay. Sabar. Okay. Okay, mula ready? Okay. 1. Apa, babe? Tak nampak.
Macam mana? Okay, okay. Okay. Sial lah benda ni. Mu Okay. tengah live dekat TikTok, tapi filter muka sengit dia tersangkut, tak boleh nak off-nya. Nak tengok? Dah tengok Macam dah. mana? Selamat datang ke live saya hari ni. Tekan masuk kotak. Apa kotak kuning? Beg kuning. Jangan tak beli, dek. Klik. Buat bayaran sekarang, bayar sekarang. Ansur tak nak. Kita ni nak cari duit. Orang kata, ya Allah, ya Tuhan. Aku pernah kat meniaga, dek, buat kuih. Mu gelak. Gelak tu. Yang tak boleh nafas tau. Sebab I tak record. Cakap record. Aduh, Ilhan. Masa tu, I snort dia record. Alamak bro, kantoi. Okay, next punya player is Rizana. Okay, go. Kita got round 6 right now. Situation dia adalah mu tengah flirting. Wow. Okay, mu tengah flirting. Dah lupa dah. Orang tu cakap, macam mana? Tapi orang tu cakap, you nampak macam my auntie. Potong dia. Alamak, drop, So, babe. Potong dia. Drop kan? Macam mana nak buat tu? I tengah nak flirt. You Pasal nak orang flirt. yang I nak flirt tu kata, Yeah. oh, my auntie. betul. Auntie zone. Oh. Dia dah auntie zone kan you. Asal gila. Lama. Okay? So you ready how to act this out? Sama-sama Baca sebab kan lah dia kena berlakon, Baca. siut. Ya, kena. Everything dalam dunia ni tak mudah deh. Oh. Kamu tengok sana ni. Sana. Tengok sana ni. Tadi apa Nampak tak kata nampak colour sini? apa? Wig tadi? Brown. Oh, brown. Blonde. Brown. Okay. Tapi sambil-sambil she bersiap kan ya. Why not we just take a picture together ya? Jadi boleh Okay. Dah siap ke belum? Sabarlah. Rambut? Mana dia rambut dia ni? Kena pilih. Sabarlah. Okay. Okay. Tengok sana je tau ya. Tak Jangan nampak pandang. betul. Okay. Okay. Dia trust issue Okay ya. Alright. Mu tengah flirting ya. Mu tengah flirting. Okay, mu lakukan balik. Tapi orang tu cakap mu nampak macam auntie dia, okay? Ya, tengoknya. Macam mana? Mu flirting. You like? You like me? You like? Excuse me, why you look like my auntie, huh? How, ah? Your auntie hot, huh? You like? Come on, Aduh. Come on, get me. Mu memang hati kering ya. Come on. Give some of that. Gelap. Kau dah gelap. Berat, Roy. Country dengan something nanti. Aduh, begitu keras hati dia. Okay, kita buat last round lah. Last round Last lah. Kita ada Last. round Okay. ke-7 sekarang. Back to Nadia. Aduh. Kawanmu tunjuk Ah. gambar ex-mu. Okay? Hmm. Tapi ex-mu sekarang dah handsome gila, dek. Allah. Dulu mu clash dengan dia sebab tak elok. Okay, siap. 10 seconds from now. Suka apa? Dia ex dia ke? Siapa? Ni. She Tak, is ex the I person yang elok yang tu. dapat Elok. yang dapat the picture tu, gambar ex dia Kayak apanya? yang elok. Okay. Okay, you ready? Betul ke? Okay. Satu, Nampak? 2, 3 nya. Dah? Ya. Tengok mu punya ex sekarang ni. Eloknya nya. Eloknya. Ya, mak ada dengar-dengarnya. Oh. Telinga mak ni dengar-dengar. Dia ni dah cerai, dia elok macam mana ni nya? Mu pula telinga macam mana? Telinga mak pula sharp sangat. Macam mana, babe? Babe, should I? Cuba mu buka topi tu pula tengok. Berapa tajam dia telinga mu. I told you I can hear very well. Very, very well. All the way. I can hear. Tapi kita pula sakit perut. Biarlah, biarlah. Tahan nafas. Sudah lah Sudahlah. Kita pula ni. I love this serious. Kalau balik. Your suka. Okay. Not bad. So itulah kita punya action memek muka paling lawa dek. Okay. Tapi korang memang terlalu lawa sangat sampai benda tu tak berapa nak besar. Wow. Elok sangat muka korang pun. Okay guys. Thank you so much for watching. So kita akan switchkan benda ni. Kita akan switchkan dengan Min sebab Min ada another game for you guys.
Alright, sambung dengan Hani pula bersama dengan Ruzana and juga Nadia. Okay, so sekarang ni the next game is called tekan loceng nyanyi cepat. Okay, sebab mungkin perkataan yang I akan sebut ni, I sebut perkataan tu, you guys kena nyanyi lagu yang ada perkataan tu. Mungkin senang kan? So korang nak pilih lah cepat-cepat lagu tu. Seorang je boleh nyanyi satu perkataan tu, okay? Okay. Alright, perkataan pertama. Senang, ini memang semua serius senang. Cinta. Cinta tinggalkan hatimu. Wah. Lagi kau mahu tak ingat. Alah, okay tidak mengapa. Okay, second. Baby. Baby, 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 oh my baby, 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 oh. Wah, suka style dia punya. Okay, third one. Hati. Hati ni Ada. lembutlah dilukai. I love you, Fazal Latif. Oh, okay, fourth. Apa dia? Yang keempat. Oh. Dance. I wanna dance with somebody. I feel like with somebody. Wow, suara dia. Ini bukan tekan loceng dan nyanyi dan tekan loceng dan jerit dia. Wow, but I love it. I love it. I love dance. It was dance, Yes. right? Okay, Okay. Got it. Okay, next. Janji. Janji tinggal janji, tibalah kita. Carry you. Takkan ku rayu. Kan lagu tu? Jadi janji lain. Padaku. Hati membeku mengingatkan kata janji manismu. Cik orang so sedap ni. Nombor 6. Girl. Girl, I and need somebody to talk to. Girl, you know what? That's the No. You ada lain? Ada? You're my girl, you're my angel, Zooby-Doo-Wop. Girl of my dreams, Zooby-Doo. I'd like to thank you for your waiting patiently. Oh, Sama ya? baby. Apa? I pun nak Daddy's tanya. home. Okay. Girl. Setuju? Senang. Tujuh? Oh, ingat Yang lagu ketujuh. tujuh susahnya. Sayang. Sayang, apa kabar denganmu? Kau menindui kamu. Sayang. You know lah. Okay. You ada tak? Sayang Menyayang. Cinta dikenang. I love this song. Perasaan menjadi rindu. Lihatlah diriku yang kehilangan. Berangan. Bolehlah menyorok di sebalik suara mereka. Yes. Ini yang paling part best sekali kalau menyanyi dengan korang. Okay. Yang ke-8. Morning. Good morning. Money. Money ke money? Money. You nyanyi Miss Rachel ke? Good morning. Lagu siapa tau? I'm coming. I don't know what they want from me. It's like the more money we come across, the more problems we see. Ya. Okay. Alright. Ada dua lagi. Yang ke-9. Okay. Rindu. Rindu serindu-rindunya. Okay, ada? Tak ada. Mari tahu kita menambahkan song list kita. Rinduku pada dirimu. Yeah. Last step. Oh, yang hafal. Of course, sehari-hari. Oh, okay, last one. Macam I nak nyanyi kalau Okay. Apa dia? Fire. This girl is on fire. This girl Habiskan. is on fire. We walking on fire. This girl is on fire. Fantas sekali. Ada lagi? Siapa Oh, fire? ni lagu satu. Oh, ni fire. Ya. So ni.
Hello. Fire ke? Ada ya? Fire. Fire. Fire to the rain. Kan? Ada ya, lagu tu juga kan. Lagu lain dia Caca Marbah sikit. Dia kalau DJ dia dia dah sangat kita scrape that song. But thank you so much. I love it. Okay, lagu favorite you nak nyanyi dengan lagu favorite you nyanyi selalu lagu apa yang you selalu nyanyi? Apa yang together? You alone in the car you macam must sing that song. Or in the toilet. Still R&B's 2000 R&B's for me. Ya, lagu apa? Random macam Destiny Child masih. Faham. I have Love on Top suka tak? Of course. Yes. Sorry. Yes, Love on Top. you? Sound of Music. I think because it's my childhood memory with Faham. my sisters and my datuk, Faham. datuk. So dia macam always Sound of Music. Even my Right. siblings pun kalau kita macam tengah cuci pinggan ni apa? Oh, I dah tengok dah video-video itu. The opera. Ya, faham. Hills are alive with the sound of music. Itu Sound of Music. Sakit Bukan hati. Phantom. Mesti Sazi sakit hati dengar suara you kan? Tak ada. Alamak. Cukup koram. Alah, Dosa. sebab nak harmonizing Oh. Never mind. Thank you so much anyways. Terima kasih kepada korang semua. We hope that you guys semua terhibur. Jangan lupa untuk subscribe, share, like and comment and whatever. Do all the good things for us. Thank you so much. And thank you Rozana and thank you Nadia. Thank you. so much. Mwah. And also thank you to Stoots.my Studio. Terima kasih banyak-banyak. And all the sponsors yang bagi kita makan tadi tu. Abu Bola and also di Mak Lang Cafe. Thank you so much and we see you guys next time. Bye. Bye. Triple the fun. Triple the fun. Portable. Committed telinga ni.